sementara masih hidup berazam dengan Allah, ya Allah, aku nak jadi manusia yang paling banyak berselawat kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Esok mati, kalau esok mati, malam ni berazam, Tuhan bangkit di kalangan orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi, sebab memang berazam. Berazam ni maksudnya ada kesungguhan dan perancangan ke arah itu. Banyak ni berapa? Selawat banyak apa Ustaz? Kata para ulama, salah seorang ulama sebut banyak itu sehari 300 pun sudah dikira sikit lah. 300 itu sikit lah, tapi berat kepada orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah SWT. Berat 10 pun dia tak buat, 100 pun dia tak boleh buat. Ni kena minta, saya dan kita semua akan minta dengan Allah SWT supaya Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, supaya kita rajin untuk melakukan ketaatan kepada Allah.